Hello guys, welcome back to my channel. So hari ni aku nak buat Shopee haul. Tada! This is all the parcel. Sumpah banyak. Gila. Saya tak tahu macam mana saya nak angkat, tapi saya akan cuba juga angkat. Ya. Tada! Oh, banyak. So kali ni aku shopping barang travel. Okay, semua kat sini ialah barang-barang travel. Sorry gelap sebab aku buka malam. Dah aku ada masa sekarang. Aku buka je lah malam pun. Belakang ni bukan parcelnya. Belakang ni parcel lain. Okay. First item. Apa ni Aku pun risau juga. Risau tersalah buka parcel. Sebab kat rumah ni terlalu banyak. Uish. Oh, alah comel. Aku beli body oil. Tapi this one jenama lain. Yang ni untuk bawa pergi travel. Aku cari juga body oil yang aku pakai sekarang yang saiz kecil. Dia tak ada yang macam comel macam ni. Faham tak? Yang ni hang boleh gantung dekat bag apa semua. Aku ambil blooming flower. Yang ni pun viral. Dia pun cakap dia bau flowers. Dia bau minyak rambut baby yang hang letak bunga macam tu. Nanti aku bagilah review kalau okey. Next parcel kita. Aku lagi cepat koyak-koyak je tapi masalah dia susah. Apa benda ni weh? Kenapa dia bagi aku bateri weh? Bateri apa ni yang? Oh, I think this one power bank. So, aku beli power bank daripada brand Chuktex. Tak tahulah. Ini dia punya kabel dia bagi. Yang ni semua aku tengok review lah. Yang paling banyak orang beli review dia okey. Lepas tu kan nak naik flight. So, kita kena beli power bank yang ada CCC ni. Okey, kalau tak ada CCC ni tak lepas untuk bawa naik flight. Okey, kena ada CCC and kena bawa 20,000. So, aku beli dua power bank yang berbeza, 10,000 dan 10,000. Lebih selamat lah daripada aku beli 20,000 punya power bank saja. Faham tak? So, yang ni yang pertama aku beli. Tapi aku try daripada dua brand yang berbeza lah. Aku risau kalau aku beli dua-dua brand sama, tiba-tiba tak okey. Stress. So, kita beli asing-asing. So, this is my first power bank. Yang ni 10,000. Ni ada kabel kat sini. Sini USB. Open. Atas ni boleh tengok lah ada berapa lagi persen your battery dalam power bank ni. So cute. Very small. Dia taklah berat sangat, just okay je untuk 10,000 punya power bank. Yang paling penting kau tengok dekat sini ada CCC ke tak. Jangan kat kotak ni ada CCC, dekat sini tak ada. Nanti kau susah bila kau naik flight nanti, okay? Malam buat video sejuk tapi itulah anak kacau. Oh, aku beli stiker. Yang ni stiker yang boleh lekat buang 100 kali. Yang ni untuk aku bawa naik flight. Bagi Ros kalik-kalik dah sebab Ros ni suka main stiker. Satu lagi aku beli stiker yang macam ni. Nanti dekat atas flight aku akan bawa dua ni. Lepas tu aku akan bawa kad. Sebab Ros suka main kad. Lepas tu aku lekat lah stiker ni dekat kad tu. Supaya dia sibuk nak warna-warna. Aku pun tak tahu sebenarnya atas flight nak bawa mainan apa. Sebab aku tak nak bawa benda berat. Susah lah. Penat lah bawa beg berat. Next item. Tak sabar dah. Oh, aku beli bag untuk letak pasport. This one bag kalis ayam. Aku ambil size medium. Size medium boleh letak 3 ke 4. 4 ke 5 pasport. Lepas tu hang boleh lah letak juga nanti flight punya tiket and so on. So nanti semua satu bag sahaja. Paling bagus sebab dia kalis ayak lah obviously. Pasport kita tak boleh kena ayak langsung. Kalau kena ayak sikit, pasport tu akan jadi pasport rosak. Sebelum ni aku letak dalam ziplock bag. Tapi susah lah sebab letak dalam different ziplock bag. Ada 3 ziplock bag yang aku kena buka tutup. Aku stress. Next item. Aku beli ni.
eyelash color baru. Sumpah. This is the most expensive eyelash color yang pernah aku beli. Kau tahu tak ni RM60? Disebabkan ramai orang cakap eyelash color ni dia macam bagus untuk orang yang mata, bulu mata straight. Lepas tu bulu mata yang susah melentik. Kau pakai yang ni. Memang kau kepek dan melentik dan stick. Itu orang review ya. So this is the eyelash color daripada Koji kot, tak silap aku brand dia. Dapat juga sekali dia punya cover dengan dia punya pengganti yang tempat curl ni kan. I don't know dia punya keberkesanan. Tapi nanti saya akan review untuk anda semua ya. Supaya anda semua beli tak membazir. Akulah nak kena bazir tu dulu. Wow. Nampak tak dia punya eyelash color tu macam mana? Kan? Sangat-sangat different from others brand lah. Saya tak sabar nak try. Saya harap dia bagus. Kita ubah banyak-banyak side. Supaya kalau gelap side belah tu ada side belah ni pula. Next. Alamak nampak mochi lah pula. Sorry mochi tidur. Apa ni Benda yang paling mahal nak pergi travel is hang beli barang-barang travel. I mean barang travel, outfit travel, semua-semua tu lagi mahal daripada hang pergi travel tu sendiri. I don't know. Macam kami kan first time nak pergi travel luar. I mean yang kena naik flight. First time nak naik flight. Lepas tu first time juga nak pergi ke negara tu sendiri 3 beranak je. So banyak barang yang aku tak ada lagi. Macam kami selama ni kami pergi Thailand, kami naik kereta. Semua benda dah ada macam tu. So this time around punya trip, hang kena prepare lebih. Sebab hang tahu hang tak boleh bawa kereta, hang tak boleh bawa tak boleh bawa ni. Everything limit. So hang kena prepare betul-betul, faham tak? Oh, aku beli power bank lagi. Tapi this one dapat bag. Yang ni daripada Penang. Yang ni lagi murah tau daripada power bank yang ni. Sekejap, mana dia? Power bank tadi. Power bank ni lagi mahal pada yang ni. Tapi yang ni tak dapat bag. I don't know why. Kau dia tak dapat bag sebab tu dia gantikan aku dengan bateri ni. Aku pun tak pasti. Nanti aku check balik. Aku rasa orang review dapat bag. So yang ni Penang punya. Aku actually nak beli Penang je dua-dua. Sebab Penang ni murah tau. Dalam 30-40 macam tu. Yang ni dalam 50 lebih. Tapi aku risau juga. Risau dia tak okey ke apa sebab tak pernah beli lagi. Dapat USB satu. Oh, pandai. Duk main. Pusing. So this is the power bank. So cute. Dia ada wire kat sini boleh cabut. Cabut ke? Oh, macam tu. So wire ni tak akan terkeluar merata-rata lah sebab dia ada macam kat sini tu, faham tak? Wow, ini Type C. Love Type C. Sebab saya senang nak charge kamera saya. Oh, belah sini ada, apa tu nama dia? Lightning punya. Oh, takkan yang ni tak ada? Oh, faham. So, yang ni power bank sahaja. Hang kena bawa wire asing. Tapi this one hang tak payah bawa wire. Aku tak perasan. Itulah yang kita rasa tak okey sangat tu lah kadang-kadang benda paling okey. Benda paling bagus. Tu nampak tak? Dia ada persen lagi siap kat situ berapa persen. Yang ni tak ada. Kau yang ni kena charge dulu. I don't know. Tapi so far saya suka yang ni. Sebab dia lagi ringan berbanding yang ni. Lepas tu dia ada macam-macam. Ni tempat nak charge juga boleh. Boleh, semua boleh. Yang ni pun RM10,000 juga. So saya satu, suami saya satu. Next. What is this? Aku pun tak ingat sebenarnya barang-barang ni semua dah lama dah sampai. Oh, organizer bag lagi. Satu lagi sebesar tu kita akan letak 3 baju punya orang. So saya tak nak campur. Sebelum ni Rus dia ada bag dia sendiri. Tapi macam trick dia kita nak naik flight. Kita tak boleh bawa banyak bag nak. So kita akan campur lah. Aku beli organizer lagi. Alamak, yang ni dia tulis organizer yang boleh compress. Aku tak tahu betul ke tak apa yang aku beli ni. Tapi basically hang letak, lepas tu hang boleh kecilkan dia. Oh, kualiti dia okey. Kualiti dia tebal, tak macam yang murah sebelum ni. Sebelum ni aku beli yang murah punya tu, dia tak boleh compress. Kalau dia besar tu, dia besar tu. Tapi kalau yang ni dia besar tu, dia boleh kecilkan macam tu. Nanti time aku packing, aku tunjuk macam mana bag ni boleh compress. Alright, tapi basically dia function lah untuk banyakkan ruang di dalam bag. Dia dapat banyak ni. Dapat 1, 2, 3, 4, 5,
6 untuk kasut. Love. Saya suka organizer sebab saya tak suka serabut-serabut. Nanti bila beg saya serabut, otak saya serabut, trip tu tak best. Macam tu lah. Next parcel, we have this. Nyanyi dulu. What is this? Scary-nya apa ni? Oh. Ini bukan barang travel, ini barang mengada-ngada. Aku beli maskara, okay? Sebab aku terracun dengan satu TikTok ni, dia review. Dia rate lah 10 maskara. Daripada nombor 10 sampai nombor 1. Dan nombor 1 tu dia rate yang ni, Essence. Dia cakap yang ni bagus untuk ASEAN punya bulu mata. Dia akan lebat and lentik. Kan certain maskara kita pakai, dia macam tak ada sangat. Dia macam tak jadi effect apa-apa. So yang ni dia cakap memang bagus gila. Part dia review tu aku terracun sikit je. Paling aku terracun, aku baca komen semua orang macam saya dah pakai memang best sangat-sangat, memang bagus. Aku beli. Kau tengok tak? Aku beli. Aku terracun. Yang ni aku tak tahu lah bagus ke tak. Kalau hampa pernah pakai, apa boleh drop dekat comment section. Ni dia punya tu. Bulu dia berusia. I hope bagus. Love sangat dia punya ni packaging dia. Nampak tak? Comel. Lepas tu aku add on ni. Aku tak tahu kenapa aku add on ni. Itulah perempuan. Itulah masalah perempuan guys. Dia duk tahu. Aku beli Brighten Up banana powder untuk bawah mata. Yang ni aku rasa sebab aku baca review dekat Shopee kot. Aku baca review orang dekat Shopee, aku pun boleh terracun dah. Bayangkan kalau kat TikTok. Lagilah aku terracun. Ya Allah, kuku aku panjang. Sorry ya guys, saya belum potong lagi kuku. Tada! Orang cakap yang ni kalau hang pakai memang dia tak correct bawah mata. Lepas tu stay all the days. Sebab tu saya beli. Next sir. Aku beli botol susu baru untuk Rose. Reason aku beli baru sebab aku nak cari botol yang macam cukup-cukup je untuk Rose minum. Botol sekarang yang Rose minum tu besar sangat. Rose minum terang ni je, botol tu terang ni. So kalau aku nak buat travel, dia agak susah guys. Aku jumpa dekat Shopee ada jual botol comel-comel daripada brand Moyum ni. Tak silap aku dia daripada Korea, brand dia. Aku beli sekali dengan puting. Sekejap kita tunjuk botol apa aku beli. Tada! Aku tak beli corok ni. Serius. Aku tak beli corok ni. Seller hantar corok lain. Aku nak return. Aku rasa yang ni bukan 200ml. Kau yang ni 200. Tak macam 200 pun yang ni. Oh, yang ni 170 je. Aku nak return. Salah. Seller hantar salah. And then aku beli puting juga. Hey. Aku tak rasa aku beli puting ni. Kenapa ke seller ni? Aku stres. Ni aku nak repeat. Aku nak return. Ubi. Untuk dekat sana obviously. Sebab Rose ni sentiasa lapar. Nanti kat sana kita nak shopping lapar. Aku pasti sangat-sangat makan. Semua akan jadi merapu-merapu juga kat sana. Spare dalam bag. So bila Rose lapar ke, cranky ke, kita akan jadikan ni sebagai snack dia. Aku beli banyak lah. Tapi aku tak ada lah buat semua. Aku mungkin buat 4 je kot. Yang ni ubi guys. Ubi yang dah ready to eat. Aku dah pernah beli dah this brand. Aku repeat order je. Alang-alang aku beli. Aku check up sekali ni. Udang pula. Jagung. Yang ni produk baru depa. Memang ready to eat juga. Senang. Anak aku lapar ke apa, aku dah ada benda-benda nak bagi kat dia. Okay. Next, kita dah nak habis dah. Alhamdulillah, anak saya dah meronta-ronta di situ. Apa ni? Dapat kabel. Aku rasa yang ni travel adapter. Betul lah tu. Universal travel adapter. So, kalau hang nak pergi negara mana-mana pun tak payah beli adapter dah. Sebab dah ada. Okay, yang ni bukan dapat sekali dengan bank ke? Asal aku tengok orang dapat, aku tak dapat ni. Sama macam power bank tadi. So, aku beli daripada brand Tesson. Yang ni kena buka lah. Aku tak nak buka lagi. So, basically dia ada berbagai-bagai jenis negara. Negara bangsa.
Ni yang tolak je kat sini, tekan tolak. Macam tu. So kalau aku pergi Thailand ke benda-benda ke, aku tak payah beli dah. Macam Thailand punya aku memang lah ada. Aku ingat ke Thailand sama je macam Indon. Macam negara-negara lain juga. Tapi sebenarnya setiap negara Singapura, Indon, Thailand semua lain. Aku macam, kenapa semua lain ni? So aku decide lah dengan my husband untuk beli terus travel adapter. So that kalau pergi negara mana-mana pun tak payah beli travel adapter negara tersebut. Aku boleh guna dalam 21 ke 20 berapa negara. So senang lah. Ada 2 Type C dan juga 2 USB. Love. Bank nanti semua kita combine je. Senang. Tu dia bagi ni kot sebagai ganti. I don't know. Aku tengok orang tak dapat pun. Orang dapat bank. So aku dapat tu. Kita masuk kat dalam big box ni. Daripada Shopee. First bag, yang ni aku beli satu je. Aku tak tahu kenapa aku check up 2. Yang ni medical bag, aku akan letak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. So yang ni medical bag yang aku akan letak all the medicine macam Panadol, ubat rose, ubat batuk rose, ubat sesama, benda-benda lah kat dalam this pouch bag. Satu je. So nanti kalau nak cari ubat, taklah bersepah dekat sana, dekat sini, dekat sana, dekat sini. Semua kita akan letak dalam bag ni je. Dia ada macam kompartmen 2. Lepas tu ada yang jenis macam ni 1. Kat atas ni 1. So banyaklah boleh letak segala jenis ubat. Aku tak adalah bawa sirap punya ubat. Aku bawa lah patch batuk, patch sesama, patch pening, Panadol lah. Benda-benda macam tu lah aku bawa. Lepas tu aku beli ni weh. Sebab yang lama aku punya tu aku tak terus buat macam mana. Dia tarik terkeluar semua, tak payah pasang tu weh. Susah lah aku perlukan benda ni. Aku nak bawa travel juga. Nanti aku nak beli baju. Apa aku nak ukur. Ni senang. Kau nak buat travel ke apa benda kau bawa ni. Aku lagi suka dia dalam ni. Senang cari, senang simpan. Kalau dah terus tarik, dia terkeluar. Macam mana nak guna? Susah. Aku beli baru Aku boleh pasti beli. Ambil ke warna pink terus aku beli kali ni. Aku nak nyorok tu benda dia ni. Lepas tu saya beli ni. Aku beli cleaning spray untuk aircon. Ayang kau nak cuci filter aircon kan? Kau spray je yang. Yang ni. Aku macam review. Lelaki gelak. Aku macam review, dia cakap bagus. Yang belilah. Nanti suami saya try kalau okey nanti saya review, okey? Letter magnetic. Berat. Untuk Rose, dia ada ABC sebab sekarang Rose suka ABC. So bolehlah dia main lekat-lekat ni dekat TV. Dekat ni. Aku punya rod TV ni kan besi kan. So dia bolehlah tempel macam ni. So dia tak bosan lah. Dia boleh baca. Nah ABC. Next item aku beli ni untuk suami. Suami tengok ni I beli untuk you. Hari tu pergi Thailand tak nak borong. Belagak. Lepas tu dah habis. Barulah aku ingat. So saya belilah untuk suami saya yang suka hidung sumbat lah. Kepala sumbat lah. Beli ni. Yang ni kat Thailand murah guys. Itulah aku tak beli. Kau kena beli kat Shopee RM3. RM3 ke RM2 entah. And then aku beli ni. Electronic luggage punya timbang tu. Campur dah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa India semua aku campur. So yang ni masa kita nak pergi kita boleh je timbang dekat penimbang biasa tu kan. Tapi nanti masa kita nak balik, kita dah shopping tak ingat dunia. Time tu kau nak menimbang kat mana? So aku beli ni. Ni apa entah ni? Oh ni bateri. Bagi bateri sekali. Takutnya kalau hilang ni macam mana ni. So this is the penimbang. Dia akan nampak dekat sini lah kalau on. Tapi tak letak bateri kita tak boleh lah. Tekan on. Lepas tu dia kena lah kat sini. And then letaklah bag kau. Macam ni. Basically dia macam ni. Gantung bag kat bawah ni. Lepas tu angkat macam ni. Dia akan naik dekat skrin dekat atas ni. Macam gitulah. Ini benda wajib lah for me. Sebab aku ni kadang-kadang ter-overpack. Jadi penting lah ada benda ni. Yang ni pun kita kena plus minus kan. Sebab takut dekat penimbang airline nanti dia macam lain pula. So kita kena plus minus kan lah setiap bag yang kita timbang tu. Complicated dah. Last item finally. Aduh lengah. Kita ada this tissue. Yang ni aku beli untuk bawa travel juga. Untuk letak dalam handbag. Kalau nak guna boleh ambil je. Dia tak kecil, dia tak besar. Saya tapak tangan. So kalau kita letak dalam bag. Yang ni aku akan letak dalam backpack. Nanti pergi mana-mana, semua akan letak barang dalam backpack. Senang lah. Kalau ada anak kecil memang kena bawa tisu kering, tisu basah. Kalau tidak, susah lah kau. Tama-tama dekat negara orang kan. Saya semua benda saya nak standby. Saya takut. Baru yang aku beli ni banyak. 2, 4, 5, 10. 10 ni baru RM6 kot. Murah je dekat Shopee guys. So itu sahajalah
Shopee Haul Travel saya kali ini. Ini kira barang-barang basic travel lah yang aku beli. I hope tak ada benda yang aku menambah lagi. Lagi pun tak, tapi aku tambah duk naik kat Shopee benda-benda best pula. Ada kerja nak tambah, tu je lah. Macam biasa kalau hampa nak beli, aku letak dekat shopping bag kat bawah ni. Boleh masuk Shopee and beli macam biasa. Kalau hampa beli banyak barang, gunalah voucher daripada YouTube. So beli daripada YouTube, baru boleh guna voucher daripada YouTube. Kalau tak beli daripada YouTube, tak boleh guna wak. Tak boleh. This special. Gitu. So that's all. Thank you so much for watching. See you guys in my next video. Bye. Let's have a love you.